kawan, kita memegang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Ayo, kau adalah raja jalanan, setiap tikungan kita tak gentar. Assalamualaikum pipis semua. Okey, ini kita ada job hantar perfume. Kita kena susun betul-betul kotak ni. Pasal ni nanti takut terjatuh ni. Tengok macam mana. Alamak, terkoyak. Maaf lah. Mana dia punya? Aduh. Risik koyak tak apa. Jangan hati koyak. Oops. Oi, kasut pula. Assalamualaikum pipi semua. Okey. Sekarang kita dapat job untuk hantar perfume ke Cyberjaya ke Putrajaya, tentulah. Oh, berat tu. Cepatlah siap motor aku. Senang nak bawa motor lama, skuter tu. Pasal dia ada tempat letak beg ni, aku terpaksa pakai sangkut beg ke bahu. Kalau skuter confirm tempat rack tu aku boleh letak ni. Apa ni? Rack tu aku boleh letak beg. Tu senang. Macam ni kat bahu ni sumpah berat. Tapi apa pun, kita harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Oh. Putrajaya sudah buka, jadi bolehlah kita isi minyak. Lama cuti, ngantuk mak. Dekat seminggu mak cuti, tak sihat. Lepas tu dia punya malasnya, dia punya nak dapat mood kerja balik tu. Tapi sekarang tenaga semangat dah ada. Kita meluncur dengan jayanya. Yakin boleh, rakan muda.
aku datang. Nombor 3 SL11. Mau ni ke mau ini? Customer Shah. Di situ eh. Oh, okey. Hantar ke? Hantar. Banyak berat di belakang. Boleh. Tapi bagus ni, tak payah pakai saya juga. Alah, auto IC. Okay, terima kasih. Oh, bagusnya sini. Macam ni lah. Post guard terbaik. Guard tu, bagus. Okey, sudah mau sampai. Okey, sampai sini dulu, kita off dah. Pasal aku nak angkat barang aku semua berat tu. Alright, nanti kita jumpa di next video. SL11. SL ni 11. Terlajak ke apa?